Okey, dekat tangan aku ni adalah lens 17-40mm EF aperture 4, aperture 4L. So aku dah leraikan. Okey, kat depan aku ni adalah diagram untuk 17-40mm. So setiap kali aku akan buka lens, aku memang akan rujuk dengan diagram lah, sebab tak boleh nak pandai-pandai sendiri nanti ada skru lebih. So kita dah buka, dah leraikan. So dah dapat jumpa dah. Nampak tu fungus. Sekejap, screen view nampak tu. Nampak. Okey kan, aku dah dapat detect. Ni dekat prime dia punya lens, prime lens dekat tengah. Okey, dia ada 1 2. Ni adalah lapisan lens yang tengah. So dia ada 2, 3, 4 dan 5 lapisan kanta dia. So untuk 3-5 ni aku akan cuci fungus. So far dia punya aperture semua cantik lagi, tak ada masalah. Ni just cuci dia punya permukaan kanta sahaja. So dekat bahagian tepi ni, untuk peringatan lah yang mana yang nak cuba buka sendiri, dekat bahagian tepi dekat bahagian tepi lens ni dia ada nano coating tau. Nano coating tu kalau dia warna macam warna hitam, warna gelap sikit. So kalau benda tu tertanggal, memang fokus sharp tu memang akan lari . So untuk kategori masalah lens 17-40 ni hanya fungus. Jadi aku akan cuci permukaan lens sahaja. So dah jumpa permukaan yang dah kena fungus tu, just nak cuci lah. Okay, nanti aku akan tunjuk setelah siap cuci.